Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya pada hari ini ialah Encik Wan Fazlur Rahman bin Wan Rashidi. Cik, bolehkah saya bertanya sedikit soalan? Boleh. Apa tu? Apakah harapan Encik kepada para atlet yang akan bertanding pada peringkat kebangsaan yang akan datang? Okey, harapan saya supaya agar atlet-atlet ini teruskan momentum kecemerlangan anda semua, berlatih bersungguh-sungguh sehingga ke peringkat kebangsaan, dan yang penting sekali adalah jaga kesihatan dan keep on training, dengar cakap jurulatih dan teruskan semangat juang sebagaimana yang ditampilkan pada kejohanan kali ini. Seterusnya, apakah pesanan Encik kepada jurulatih? Okey, pesanan kepada barisan jurulatih, bimbinglah anak-anak istimewa kita ini, khususnya untuk kepertandingan yang lebih besar. Kita harapkan dengan platform sebegini, kejohanan sukan olahraga peringkat khas ini akan lahir lagi atlet-atlet seperti Dato' Abdul Latif Romli dalam sukan Paralimpik. Di sinilah medan yang kita perlu congkilkan bakat-bakat anak-anak kita. Harapan saya kepada semua jurulatih, jangan putus asa, teruskan bersemangat bersama anak-anak murid kita ini. Ya. Sekian, terima kasih daripada saya, Ahmad Wasfati bin Ahmad Hazim. Bye.